Actually sebab mula-mula tu memang kita dah tahu lah kan, Alora memang pakai full. Kita orang perempuan tak ada masalah dengan memakai full. Orang lelaki je lah tak boleh pakai mencet jahit ni. So saya memang pakai stokin, pakai pants, panties, tops, amsih tak pakai, anak tudung. Lepas tu Amal Shiruto, iVision, Magnific, Spirulina, segenggam pagi, segenggam tengah hari, segenggam malam. Magnific memang free flow. Selalunya bancuh 2 sachet pagi tu mix dengan koktail tu kan, buat koktail Magnific, Shiruto 2, iVision 2. Bancuh dengan 500ml botol mineral air zam-zam tu balik top up, refill balik. Lain apa yang sangat penting adalah tadi tu lah, Shiruto, especially Shiruto you memang kena makan banyak. Spirulina, Next Bio just in case you punya usus masih sensitif. Lepas tu Magnific, iVision sebab dia antioksidan dia tinggi satu. Lagi satu memang kita nak maintain mata kita ni nak pakai banyak. So perjalanan semua Alhamdulillah selama yang 34 hari kat sana saya tak ada batuk, tak ada demam, tak ada semua, tak ada sakit tekak, tak ada. Walaupun roommate temperature 39, walaupun roommate sebelah pun temperature 38, 39, kita hantar pergi klinik tu. Klinik dia dekat koridor je tau. Koridor depan lift hotel macam tu je. Of course lah itu dia punya screening tu pun berdiri macam itu. Lepas tu baru masuk ke dalam untuk jumpa doktor macam tu lah. Lepas tu kaunter ubat semua kat dalam lah. Tapi kat luar tu semua orang tu batuk kan. Orang lain pakai mask, aku tak pakai mask. Alhamdulillah so far touch wood lah. Okay, tak ada masalah. Balik pun okey. Balik okey? Tak ada demam-demam ke, sakit tekak, demam, batuk tu semua tak ada. Penat tu biasalah. Penat ni nama pun dah 5 series. 5 series. Penat tu kat mana tau? Sebab masa kita nak pergi melontar, kat situ kan jalan banyak sikit. Arafah tak ada apa. Arafah is actually macam anti-climax pada saya lah. Sebab kan kita sentiasa mendengar Arafah. Dan orang, mungkin saya lah yang tak take note the after Arafah. Sebab the after Arafah is lagi impactful sebenarnya. Sebab daripada Arafah ke Muzdalifah, berhenti sekejap, then you pergi Mina. Daripada Mina you nak kena melontar. So depends on you punya package, depends on you punya agency, macam mana you punya kaedah. Kalau muassasah memang you akan parking dekat Mina dan you kena berjalan dari Mina ke melontar tu berapa? 7 km pergi balik. Macam kita sekali je lah yang jauh berjalan tu, sebab yang first day je. Sebab kita ada I punya group, kita ada hotel dekat Aziziyah. So the next day tu kita memang melontar daripada hotel lah. Kita tak duduk kat kemah Mina tu. So taklah sejauh seperti orang-orang lain tu. You bayangkan ada setengah grup yang dia tersadai dekat Muzdalifah tu. Bas sampai sudah tak sampai, memang 15 km berjalan tengah panas. Sebab tunggu sampai pukul 9, pukul 10 bas tak sampai, jam kan. Macam tu lah. Itu kita at least teratur tau. Tersusun tu, everything tersusun. Yang banyak tak survive tu adalah those yang tak ada badan yang menguruskan, macam Indonesia, Pakistan, India tu. Mana dia orang kan gelandangan. Arafah pun tak ada proper kemah dia orang tu. Dekat situ memang memerlukan tenaga fizikal, mental yang kuat. Sebab tu saringan tu betul. Sekarang sebab kalau dah penuh ramai, tiba-tiba ada satu wheelchair lalu, sakit kan? Ciwah. Sebab tu wheelchair dah tak boleh. Pengiring-pengiring pun akan memenuhkan ruang. Sebab ramai, memang makin hari setiap tahun akan semakin ramai kan. You memang kena betul-betul sihat. So setahun sebelum yang you berangan, berhajat nak pergi tu, kena sedar diri. Kalau berat badan lebih, kenalah reduce weight. Badan kena sihat. Kalau badan you tak kuat, bukan setakat jalan daripada hotel ke masjid dalam masjid tu saya rasa berapa kilometer nak tawaf dalam masjid tu untuk dapat tempat untuk you solat. Daripada satu tempat. Kalau tepi tangga boleh lah berhenti tepi tangga. Tapi kalau selalunya memang tak bagilah. Dia akan push ke dalam. Memang kena ada kederat. Tak ada kederat. Sebab tu kita kena bercita-cita untuk pergi haji awal 37 bukan 73. Kena berazam.